Alright, Assalamualaikum. Hari ni aku nak tunjuk macam mana cara korang nak naik ke Raptor Nest campsite So sambil aku nak hantar ni makanan untuk event. Dekat dalam ada tengah ada event. So ni makanan diorang. Cara nak masuk. So ini sekarang kita berada di tepi Nusa Idaman 6, Prison 6. So ni Prison 6 punya guard. Sambil kita nak unlock 4 wheel. So ini gate masuk dia lah. Ni pintu 4 masuk ke Sireh Park. Yang ni gate untuk naik ke atas campsite. So ini dia punya security guard untuk Nusa Idaman 6. Situ nursery. Kita lock 4 wheel dulu sebab kita nak masuk direct ke campsite lah. Cara nak masuk ke campsite ada 3. Nanti kita akan tunjuk lah. Salah satunya adalah 4x4 direct. Kemudian ada yang boleh naik boat. Dan kereta pun kita boleh parking halfway lah. Kereta kita parking halfway masuk ke dalam. Aku set up kamera dulu dan kita teruskan perjalanan. Okey, jom kita start jalan. Sebelah kiri kita adalah nursery Sireh Park. So ini spesies pokok hutan lah yang dibawa. Sebelah kanan Nusa Idaman 6. So jalan yang ni yang sekarang kita tengah lalu ni, separuh perjalanan adalah kereta biasa boleh lalu. Maknanya kenderaan-kenderaan biasa boleh parking halfway. Sekejap lagi kita tunjuk lah. Aku akan bawa slow je sebab sambil bawa makanan tak boleh nak laju-laju. So kita nikmati je lah pemandangan. So kereta biasa akan naik sini lah, terus naik sampai atas. Cuma jalan dia jalan tidak berturap lah. Jalan tanah merah macam gini. Ada kadang-kadang macam sikit bonggol, tapi baik-baik, follow je dia punya laluan. Kenderaan biasa semua boleh lepas, no problem. Kalau nak hiking pun boleh. Macam ni ada yang hiking. So, kita ada cafe dekat dalam. Macam ni, tengok kenderaan biasa boleh parking kat sini lah. Depan ni kita panggil Raptor Gate. Kalau kita nak turun ke ponton naik bot, sebelah kiri kita. Tapi kita akan terus. So ini kenderaan yang parking turun ke Raptor campsite lah kat dalam. So ini dia punya Raptor Gate. Sebelah kiri tu nampak Raptor Gate Sana Raptor Gate boleh parking. Turun ke situ lah. Turun ke situ dan jalan kaki ke bawah ke guna tangga sampai kat campsite. So sebelah kiri ni, lorong sebelah kiri adalah laman buluh. So dia dalam proses penanaman buluh lah. So ini hari ada grup daripada UTM Skudai. Dia sedang buat aktiviti outdoor. So salah satu aktiviti dia adalah mountain bike training lah. So ini dia punya peserta-peserta. Kita dah tak sampai dekat pintu hutan, pintu gerbang hutan. So ada 3 lorong tu nanti pintu gerbang hutan ni. Kanan akan pergi ke Single Lake, lorong tengah akan pergi ke puncak, lorong kiri akan pergi ke campsite. So kita akan lalu lorong kiri lah nanti. Bagi geng-geng basikal clear jalan dulu.
So ni lorong kanan, situ lorong tengah, kita akan ambil lorong yang kiri. Okey, alhamdulillah kita dah masuk ke lorong ke Raptor Nest campsite. So jalan beginilah jalan dia. Kita bawa lah slow-slow supaya makanan tak tumpah. Sudah seminggu setiap hari hujan, so jalan memang agak benyai sikit lah. So jalan ni digunakan secara bersama lah. Hiker pun akan guna, pejalan kaki guna, ATV guna, motocross guna, 4x4 guna, maintenance pun guna sini. So kena hati-hati sikit. Di selekoh kita bagi horn, tengok ada orang tak oncoming traffic. Tak payah laju-laju lah sini, slow and steady je. Okay, ni checkpoint Buloh licin kalau time hujan, jalan ni memang amat licin. Sangat-sangat licin. Kadang-kadang dia jadi macam air terjun. So nak naik turun insya-Allah mudah. Nak naik tu kadang-kadang ada cabaran dia lah. Sebelah kanan kiri ni tak nampak kamera lah, aku tak sempat pegang kamera. Ada satu pokok pulai tegak dan tinggi. So pokok pulai ni selalu dipilih oleh burung elang lah. Dia nak buat sarang, nak bertelur sarang, biasanya dia akan pilih pokok macam gini. So siapa yang rajin nak tengok burung, bird watching, sini banyak juga spesies yang ada. So dekat dalam Sirepak ni kita buat penanaman semula spesies-spesies pokok hutan lah. So ditanam semula untuk menggantikan pokok-pokok semak belukar lah. So ini adalah hutan bandar yang terbesar dan terakhir yang betul-betul ada pokok hutan dekat Malaysia. Bukan Semenanjung tau, dekat Malaysia, hutan bandar terakhir terbesar. Kalau hutan bandar tempat lain, dia belum tentu ada pokok-pokok hutan yang macam kat sini lah. So kat depan tu penanaman semula, tapak penanaman semula, spesies yang banyak kat depan ni adalah pokok gaharu. So kita tanam pokok gaharu, InsyaAllah akan membesar lah. Nampak pokok yang ada tagging tu kan? So itu pokok gaharu. Dan ada spesies-spesies lain jugalah. Ada rambutan hutan, pokok tampoi, jati, cengal, merbau. Kat depan kita ni adalah checkpoint Senduduk, Selekoh Senduduk. So dekat Selekoh ni dia luas sikit dan banyak pokok senduduk lah. So biasa kalau kita nak ajar berkenaan dengan tumbuh-tumbuhan, kalau spesies senduduk di sinilah apa kegunaan dia. Cuma sekarang ini kita dah buat pelapangan, dah ditanam semula dengan pokok-pokok hutan juga. Cuma senduduk tu dia tetap akan naik, jangan risau. Lepas dipotong pun dia akan naik semula. So ini Selekoh terakhir sebelum kita sampai ke campsite lah. Agak dalam juga Selekoh ni.
lagi dah nak sampai campsite. Air berkocak banyak. So ini hari ada 2 event di tapak campsite. Satu adalah family day daripada balai berdekatan. Yang kedua kita ada daripada UTM tadi lah, dia buat camping, outdoor camping. So ini adalah Raptor Nest campsite. Di sebelah kiri cafe, nanti kita pusing kita tengok lah. Sebelah kanan ni Dewan Serbaguna. Dan juga ada super duper lah, budak-budak tengah main. Kita U-turn dulu sekejap. So ni tapak-tapak kemah, kanan dan kiri. Kiri ni ada surau. Ni dia orang tengah camping kan ni. Nampak tu monyet datang. So kat sini kita harapkan pengunjung tak bagi monyet makan. Sebab apa, kita tak nak dia datang terbiasa dengan manusia. Dia akan fikir manusia ni sebagai sumber makanan dia lah. So kita tak nak benda tu. Biarkan monyet dengan dia punya alam semula jadi, kita tak payah kacau. Bang, jaga monyet bang. Oh, dia menjengah je dia nak tu. So ni depan ni tempat archery, main archery. Dan kita ada kayak, main bowling, bola kelapa, lari dalam guni, mancing botol. Sukaneka rakyat banyak lah. Dart, memanah, mancing. Dekat Dewan sebelah kiri sana ni, Dewan tu tengah ada sukaneka lah. Betul ada super duper tu, nampak tu super duper. Okey, itu tandas kita. Macam ni lah suasana. Sebelah kanan ni Dewan makan. Depan tu kafe. Dekat pintu gerbang tu kafe. Kita ada fresh brew coffee lah. So kopi-kopi kita ada barista. Nampak logo Hard Rock tu, kita memang ada kerjasama lah dengan Hard Rock. Hard Rock Iskandar Puteri, kita pernah dan sering ada program dengan diorang. So kita dapat satu signboard original daripada Hard Rock untuk kita pamerkan di sini. Alright, itu saja tu. Jemput datang. Terima kasih. Assalamualaikum.